Kenapa nangis? Dia nak main yang ni. Kali ni tempat yang kami bawa kakak Naura nama dia Lavender Fun Park. Taman tema ni bukan untuk kanak-kanak je tau. Tarik Naura. Dengan kami-kami sekali enjoy main dekat sini. Tu siap exercise lagi. Oh my god. So kalau hampa nak bersenam, hampa boleh datang sini. Sambil bersenam, sambil seronokkan anak hampa. Macam tak bergerak pun Mami. Tak tahu. Mami. Bergerak nampak tau. Apa yang menarik dekat sini adalah kita gunakan tenaga kita sendiri. Mereka tak gunakan mesin ataupun elektrik untuk bergerakkan benda ni. Jadi taman tema ni memang sangat selamat lah. Diulang bukan setakat kanak-kanak je. Dia punya slide memang laju, tapi jangan risau, mereka ada letak soft mat dekat depan. Punca Naura jadi slide lambat macam ni sebab pemakaian seluar dia lah. Santai kan? Wildy Khmer. Ya, slide sini sangat-sangat laju, tapi apa kena pakai seluar yang sesuai. Selain daripada tu, game untuk orang dewasa pun ada. Kena naik ramai-ramai macam ni. Yang ni pula nama dia Kayuhan Berirama bersama family. Nak jadi hamster mainlah macam ni. Dekat sini ada 20 jenis game yang hampa boleh main. Kami pasti dan jamin hampa takkan rasa bosan. Dan hampa akan cepat kurus sebab hampa akan join permainan ni bersama-sama dengan anak hampa. Tapi hampa jangan risau, permainan dekat sini semua selamat untuk kanak-kanak dan juga orang dewasa. Kalau ada impian nak kurus, inilah tempat yang sangat-sangat sesuai untuk hampa. Mami akan memulakan kerja senaman Mami. Basikal yang aku beli bertahun-tahun dekat rumah tidak dipakai. Tapi aku pakai basikal ni dekat sini. Naik lagi. Okay, kayu lagi. Nanti kita repeat lagi bawa family kita pula datang sini.